Okay, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi dalam video kali ini. Okay, untuk video kali ini saya nak share satu lagi subtopik kita, iaitu tingkah laku pengendali ataupun operator yang berkualiti. Okay, dalam satu-satu perkhidmatan pengangkutan, operator ataupun pengendali ini kita boleh considerkan mereka sebagai sama ada majikan ataupun owner ataupun syarikat pengurusan sesuatu ataupun pengurusan sesebuah syarikat itu. Okey, baik, yang pertama sekali adalah pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Okey, poin ini adalah berkaitan dengan dasar kesihatan dan juga keselamatan, penaksiran bahaya, risiko dan juga kawalan risiko, serta dokumentasi dan rekod dan juga pelan tindakan. Okey, dengan kata mudahnya, pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerja ini adalah berkaitan dengan aspek syarikat yang memastikan bahawa perjalanan sesebuah operasi kenderaan di dalam syarikat tersebut berada di dalam keadaan baik dan juga mengikut peraturan. Dan kemudian nombor dua adalah pengurusan pemandu. Okey, dalam mana-mana syarikat pengangkutan, pemandu merupakan aset penting yang menggerakkan kenderaan tersebut. Ini termasuklah prosedur pengambilan pemandu, pengkategorian pemandu, prosedur pemanduan dan juga keselamatan serta kebajikan pemandu. Dalam konteks ini, syarikat dalam mengambil berat tentang kebajikan pemandu, berapa gajinya, berapa allowance-nya, ketepatan mereka dibayar upahnya, dan juga masa yang diberi, yang diperuntukkan untuk satu-satu perjalanan adalah bersifat wajar ataupun rasional daripada point A ke point B, supaya pemandu ini tidak rushing di atas jalan, ataupun agihan trip yang diberikan kepada mereka perlulah sufficient, tidak terlalu kurang ataupun tidak terlalu lebih sehingga menjejaskan prestasi ataupun kesihatan pemandu itu. Dan nombor tiga adalah berkaitan dengan pengurusan perjalanan dan juga risiko. Syarikat bertanggungjawab memastikan bahawa perjalanan ataupun operasi kenderaan-kenderaan milik mereka berada di dalam satu kawalan penuh mereka, termasuklah pengurusan penumpang dan juga bagasi, pengurusan kemalangan, pemantauan trip dan juga pengurusan aduan. Baik, sebarang aduan ataupun maklum balas, testimoni, tidak kira di mana ianya disiarkan, hendaklah diambil berat oleh syarikat. Ini bagi memastikan keselamatan dan juga keselesaan penumpang berada pada tahap yang amat memuaskan. Okey, kemudian ini adalah pengurusan kenderaan itu sendiri. Kenderaan adalah aset kepada syarikat. Kenderaan digerakkan oleh pemandu. Kedua-dua ini adalah satu hak milik ataupun milikan syarikat yang sangat patut diberikan perhatian penuh. Okey, ini termasuklah pemeriksaan harian, laporan kerosakan, rekod penyelenggaraan dan juga latihan yang berterusan ke atas pemandu. Maksudnya dekat sini, apabila kita ada satu-satu kenderaan pelancongan, kenderaan pengangkutan, syarikat dalam memastikan kenderaan itu sendiri berada di dalam satu kondisi ataupun di dalam satu status yang selamat dan cukup selesa untuk mengangkut penumpang. Okay, kita elakkan daripada aset-aset ini digerakkan ataupun dioperasikan ataupun dipandu ataupun bawa pelancong di dalam keadaan yang berisiko dan juga tidak menyelesaikan. Jadi itu sebahagian daripada sikap dan juga tingkah laku pemilik syarikat, owner ataupun pengurusan di dalam syarikat terhadap aset-aset milik mereka bagi memastikan kualiti perkhidmatan yang diberikan kepada pelancong atau penumpang adalah
tip-top dan juga sewajarnya. Okay, baik, kita jumpa lagi di dalam video akan datang.